Saya nak tanya pasal harga untuk akikah. Kalau kita nak buat akikah ni macam mana? Okay. Bagi kita detail sikit. Yang nak share sikit lah pasal kola ni kan. Kita start 2017 dengan kandang sewa kandang orang lain dan 2018 kita ada kandang sendiri. Daripada 2018 sampai ke hari ni, kalau korang boleh tengok history kita, kita tak pernah naikkan harga kambing. Kita tak pernah naikkan harga akikah. Sebab apa? Kita nak lebih ramai lagi buat akikah dengan kola. Itu yang pertama. Walaupun kos meningkat, kos makan meningkat, kos pekerja meningkat, tetap sama. So soalan tadi, berapa kambing akikah punya harga dengan kita kan? Dia kita start dengan harga 950. Tapi 950 tu berat dia macam mana? Berat dia lebih kurang dalam 30 ke 32 kilo. Tapi kalau besar lagi sikit tu kita akan harga lain lah. Tapi kalau 950 tu saya tengok ada kat tempat lain ada 500, 600. Macam mana pula? Ni aku nak marah ni. Tu sebagai pembeli kat luar tu, Yong, korang ada pilihan nak beli yang 900 setengah ko, nak beli macam 400, ada yang 500. Tapi sebagai pembeli yang terhormat, kita cuba cek dulu dengan penjual tu yang 500 lebih ni kambing apa. Kadang-kadang industri ni rosakkan sebab tu pa. Diorang kata jual 500, 390, ada orang lepas 290. Kadang-kadang kita sebagai pembeli, sebagai orang yang nak buat akikah ni kena tanya soalan-soalan. Kambing tu jenis apa? Jantan ke betina? Jantan ni kalau tengok ni, jantan semua ni. Semua jantan. Semua jantan, tak ada langsung betina. Kita buat akikah dekat Kuala ni kita gunakan jantan sahaja. Bukan tak boleh nak buat akikah dengan kambing betina, tetapi harga dia memang lain. Itu soalan pertama yang kena tanya kepada orang tu, kambing tu jantan ke betina. Kalau dia sebut betina, dah kena set in your mind, memanglah murah daripada Kuala. Yang kedua kena tanya balik, kambing betina ni kambing betina muda ke kambing betina tua? Ataupun orang kata memang kita dah asingkan untuk kita kekalkan dia sebab dia dah tak produktif. Maknanya dia dah tua. So kalau kambing tu tua, maknanya 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8 tahun umur dia, memanglah murah pa. Yang ketiga tanya dia balik berapa kilo. Kadang-kadang orang tak tanya, orang nampak 500 dengan 900 jauh beza. Kadang-kadang kalau saya sendiri pernah buat MI. Buat MI, kita pun tak pasti juga kenapa dia orang boleh jual murah. Kita dah dengan tak naik harga selama-lama ni kan. Tapi rupanya kambing tu adalah betina. Yang kedua kambing tu dah tua. Dan ketiga bila tanya borek tu as is. As is dia kata tu maknanya borek tu dalam 20 ke 30 kilo. 20 ke 30 kilo jarak tu banyak tu. Yang kompleks soalan tu kau minta dia gambar, kau minta dia video. Apakah macam mana rupa keadaan kambing tu? Sometimes kambing-kambing yang kita kal ni, tempat-tempat yang tak produktif ni, kambing tu lebih tulang daripada daging. Kau nak buat akikah, kau nak bagi orang makan tulang, kau nak makan daging. Daging. 950 untuk orang yang nak buat akikah sangat berbaloi. Kau naklah cari yang terbaik untuk raikan permatamu.